Allah. Sedap lah. InsyaAllah dia ada pedas-pedas, masam-masam, manis-manis sikit, masing-masing sikit. Cukup rasa lah. Masak apa? Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana, Farina. Masak apa? Okey, so hari ni kita nak buat menu apa pula? Okey, menu yang simple, okey. Yang sesuai sangat-sangat kan. Nak makan pagi ke, petang ke. Tapi dia bukan nasi. Sebab kita dah cemuh makan nasi. Kita buat apa? Kita nak buat mi goreng basah bersama dengan kita punya cucuk jagung. Tapi dia ada rasa pedas-pedas udang-udang sikit. Macam tu. Dia bukan cucuk udang tapi dia cucuk jagung, okey. So yang ni kan menu ni apa boleh lah buat makan petang kan. Nak buat santai-santai kau tetamu mai kalut-kalut. Buatlah menu ni sebab apa? Sebab dia cepat, mudah, pantas, mencah, okey. So kita nak buat mi goreng basah kita ni macam mana? My style. So let's go. Kita tengok bahan kita. Zas, tada! Kita punya bahan simple, mudah. Nak pakai bahan untuk blend sekejap lagi. Okey, kita akan pakai bawang besar, bawang putih. Okey, kita akan pakai cabai kering. Yang ni kita akan blend sekali untuk tomeh kita punya mi goreng basah-basah. Macam tu. So yang ni Nana pakai daging dan ayam. Ikut hampa lah. Hampa nak pakai sotong kurita ke, udang galah ke, terpulang lah. Okey, so sayur-sayuran je lah. Terpulang nak pakai sayur apa, ikutlah selera masing-masing. So yang ni untuk kita punya mi goreng basah-basah my style. So sekejap lagi macam mana cara dia. Okey, jom kita tengok. Let's go. Okey, so nak buat cucuk jagung kita ni versi lembut-lembut, gebu-gebu ni makan petang-petang memang rancak kan. Kena dengan kopi pula. Okey, so nak pakai bahan apa? Mudah gila. Okey, jom kita tengok bahan untuk cucuk jagung kita. Let's go. Zaz, tara, inilah bahan-bahan cucuk jagung kita. Okey, so untuk jagung hampa pakailah jagung hirih-hirih tera-tera ni. Cabai besar. Okey, sekejap lagi kita nak tumbuk tak? Cabai besar ni kita nak tumbuk. Dan bawang hirih-hirih macam ni. Yang ni kita nak goreng sekali lah dengan tepung dengan kita punya jagung. Kita ada udang 3 ekor. Pasal apa 3 ekor je? Kedekut mahang. Bukan, dia macam ni. Untuk udang ni kita nak tumbuk. Nak tumbuk, nak bagi perisa dengan kita punya jagung tu, cucuk jagung. Kita kan nak buat udang pun. Kita nak buat cucuk jagung. Jadi udang tu nak bagi ada rasa saja. Faham dah? Apa ni? Betul lah tu. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Semuanya betul lah. Betul. Lepas tu kita punya udang kering. Nana akan campur lah sekejap lagi nak tumbuk, nak rimbuk dia sampai halus lumat tu bersama dengan kita punya cabai besar. Lagu tu. Sekejap lagi kita buat lah. Okey, so jom macam mana? Let's go. Okey, tibalah masanya untuk kita membuat persediaan untuk kita punya cucuk jagung. Tapi dia ada rasa pedas-pedas sikit. Okey, kita pakai kita punya cabai besar lah. Jangan duk pakai cabai Melaka pula hampa. Okey, sekejap lagi pedas hak. Okey, so pakai cabai-cabai kuning cukup lah. Nak bagi rasa sikit-sikit je. So tumbuk-tumbuk lumat-lumat. Sekejap lagi tumbuk sekali dengan kita punya udang lah. Okey, so tumbuk dulu. Okey, masukkanlah udang kita. Okey, tumbuk bersama udang kering. Nana campur dengan udang kering lah. Nak bagi rasa-rasa udang tu kan. Macam tu. Udang ni Nana rendam dulu supaya dia tak masin. Rendam dulu, tak mau bagi masin. Okey, rimbuk-rimbuk dia. Lepas tu masuklah kita punya udang hak original ni. Okey, hak 3 ekor tu. Hampa kalau nak buat banyak pun boleh, tak ada masalah pun. Macam tu, tumbuk je sampai halus. Sebab kita nak ambil perasa dia saja. Macam gitu. Okey. Okey, dah siap dah rimbuk bahan kita ni. Kita masuklah kat dalam kita punya jagung dan kita punya bawang. Nampak dah udang tu rimbuk je sampai jadi halus-halus macam tu. Okey, barulah dia keluar rasa-rasa dia. So lah ni kita nak bancuh lah kita punya tepung jagung kita ni. Okey, cok jagung. Jom kita bancuh. Nak pakai apa? Okey, kita akan pakai tepung gandum. Kita bubur tepung gandum agak-agak lah hampa nak buat banyak mana. Okey, kalau rasa nak makan ramai kan, sekampung nak mai, bancuh dah banyak sikit lagu tu. Okey, so gui dia, masukkanlah kita punya tu tepung. Sekejap lagi kita bubur sikit lah kita punya garam macam tu. Bubur ayak sikit. Okey, ayak kena pakai ayak sejuk supaya cucuk kita tu gebu sampai ke pagi. Goreng hari ni esok pun duk gebu lagi. Macam tu. Kena pakai ayak sejuk tau. Kalau boleh ayak yang ketua tu. Okey, kita nak pakai ayak dia lah. Okey, so jom kita bancuh. Let's go. Okey, so kita masukkan dah kita punya tepung gandum tu kan. Gui-gui-guikan dia. Gui-gui-gui. Okey, rasa kurang tambah. Okey, sekejap lagi baru kita masuk ayak pelan-pelan. Takut kita punya cucuk tu terlalu cayak kan. Gui je dulu. Okey, lepas tu bubuhlah garam sikit. Kalau hampa rasa nak tambah tepung lagi, boleh tambah. Tak ada masalah pun. Macam tu. Nah, okey. So, macam Nana kan, Nana buat. Nana bagi banyak jagung tu. Biar kita pepok tu kan. Biar jagung tu dah meletup dalam mulut. Plak. Macam tu baru puas makan. Baru betul cok jagung kan. Ni tak. Tepung je penuh. Kan, jagung sebiji. Okey, 5 biji lagi makan baru nak jumpa jagung. Jangan lagu tu lah. So kita bubuh pula kita punya garam. Perisakan dia, nampak?
Bubuhlah agak-agak sikit. Hanya ada banyak sangat kan. Sekejap lagi masin pula cucuk kita. Okey, so goi. Okey, Nana pakai telur nah. Nana nak bubuh telur. Okey, kalau yang ni terpulang lah. Kalau siapa jenis dia kadang dia allergic dengan telur kan, tak boleh makan telur, terpulang. Okey, rasa nak bubuh tak mau buh pun tak apa. Macam tu. Okey, so Nana pakai telur. Okey, dan kita akan masukkan ayam sekejap lagi. Macam tu. Simple je. Okey, so jom. Okey, so siap dalam kita punya bancuhan tepung cucuk jagung kita. So bancuhlah terang-terang macam ni. Nampak tak terang-terang macam ni? So tak cayak sangat, tak pekat sangat. So bila kita goreng nanti dia taklah terlalu padat dan keras. Macam tu. So terang-terang ni sajalah. Basuh ayam sikit-sikit agak-agak lah sampai terang macam ni. Lepas tu bubur garam, bagi cukup rasa macam tu. Ada siap settle, okey? Kalau kata nak goreng lambat sikit kan, nak buat malam ke kan, bancuh awal tu nak goreng petang ke nak goreng malam, apa letak dulu dalam peti ais. Biar dia duduk dalam peti ais tu lagi lama pun tak apa, biar dia gebu naik. Biar ada naik macam tu. Okay, so kita tunggu pula. Sekejap lagi kita nak buat apa pula? Let's go. Tibalah masanya kita nak blend bahan. Kita nak buat kita punya mi goreng. Okay, tu masuklah kita punya bawang putih, bawang merah dengan cabai kita. So blend. Okay, kita nak tumis sekejap lagi. Okay, so disebabkan kita pakai daging, kita tumislah dulu daging bagi lama sikit supaya dia tak liat, dia tak keras sekejap lagi. Nana akan tumis daging dulu. Macam tu. So kalau pakai ayam ke apa, tumis ayam dulu. Macam tu. Sekejap lagi baru kita masuk kita punya ayam pula. Macam tu. Nah, okay, so relax dulu. Tumis je dulu. Okey, so daging kita tu dah macam masak-masak kan. Okey, Nana akan masukkan ayam pula lah. Okey, masukkan ayam. Masakkan dia sikit. Sekejap lagi kita bubuh kita punya cabai. Bahan blend kita tadi tu. Macam tu. Mudah je. Okey, so sekejap lagi kita tunggu masuk cabai pula. Let's go. Tibalah masa kita masuklah kita punya bahan blend. Tuang je semua macam tu. Okey, so kita nak buat mi goreng basah-basah. Kita kena pakai kita punya bahan tu bagi banyak sikit. Okey, tambahlah air sikit. Masak dulu kita punya cabai. Sekejap lagi pelan-pelan lah kita masuk bahan apa nak bubuh. Let's go. Nana akan masukkan kita punya kicap pekat. Kicap masin, lemak masin semua. Okay. So kalau kicap hampa tu dah cukup masin kan, jangan pakai garam dah lah. Macam Nana memang selalu tak pakai garam dah sebab kita pakai kicap ni saja. Dia dah cukup masin kan. Macam gitu. Okay, so bubuh lah takat mana macam tu, hitam-hitam sikit macam tu. So kita nak masuk apa lagi? Kita akan pakai kita punya sos. Campur sos. Okay, pakai sos cabai sikit. Nampak? Okay, so masukkan sos agak-agak saja. Kita nak bagi secukup rasa, sesedap rasa. Okay, bubuh. Nampak? Masukkan sos. Nak tambah lagi untuk sos cili cap jagung pula. Nak bagi supaya dia lebih kick lagi rasa dia. Macam tu. Okay, so ikutlah hampa nak pakai sos cap apa pun tak ada masalah pun. Terpulang lah. Cuma yang ni Nana punya bahan lah. Kalau hampa ada bahan macam ni memang kick lah sebab yang ni yang bahan selalu Nana guna. Sos cap jagung campur dengan sos cap lais. Macam tu. Okay, so dah masuk ke bahan ni. Kita akan pakai ayak limau. Hampa pakai perahan limau nipis tu pun boleh. Pakai limau nipis perah-perah masuk pun tak ada masalah pun. Okay, so macam Nana pakai ni lah senang, tak ada perah-perah dah. Macam tu. Bubuh je agak-agak. Jangan masin sangat. Janganlah terlalu tawak pula. Macam tu agak lah. Okay, so tunggulah. Okay, masakkan sikit dia punya kuah tu. Lepas tu sekejap lagi kita akan masuklah kita punya carrot, kita punya tomato. Macam tu. Dekat-dekat sekejap lagi lah. Macam tu. Masak dulu. Okay, let's go. Okay, so kan nampak tak? Kita masakkan dia kan. Sampai dia likat sikit. Lah ni macam cayak lagi. Kita masak lagi sampai dia likat sikit. Sambil tu kita masukkanlah kita punya carrot. Okay, sebab carrot dia keras kan. So kita nak lembutkan dia, kita masukkan dia awal sikit. Tomato jangan masuk lagi. Tomato set lagi. Tomato set lagi. Okey, so ni kita masak ni dulu. Macam tu. Tunggu sampai kuah likat sikit. Barulah kita masukkan bahan seterusnya. Macam tu. Okey. So tunggulah. Let's go. Nampak tak? Setelah beberapa lama kita dah masak dah. Tadi dia cayak-cayak kan. Kita masak pekat terang-terang macam ni. Macam tu. Okey, so nak bubuh apa lah kita akan bubuh kita punya tomato. Okey, so siaplah. Sekejap lagi kita tinggal masuk mi dan kita punya sayur. Siap macam tu. So lepas ni terus je masuk mi. Nampak tak? Okey, sebab tomato tak perlu dah terlalu lama kan. Sekejap lagi dia jadi terlalu lembek. Macam tu. So dah ada belikat macam ni. Masuk tomato dan kita akan masuk mi. Okey, kita tunggulah sekejap lagi. Let's go. Dah siap dah kan kita punya kuah tu. Nampak tak? Dah pekat elok dah macam tu. Kita nak masukkan mi kita lah. Okey, dan masuk sayur sekejap lagi. Siap macam tu. So untuk mi basuh dulu nah. Nana pakai mi gardenia tau. Sebab mi gardenia ni memang sedap gila. Okey, dia tak rasa kapok. Dia tak rasa pedas. Memang sedap lah. Hampa boleh pakai mi gardenia kalau nak buat mi goreng. Memang sedap. Kan nak buat mi kuah ke mi sup ke, ikut hampa lah, pakai mi gardenia memang mantap lah. Okey, so kacau. Sekejap lagi bos sayang siap. Siap dah. Tak galut. Wait a minute. Who
Tak kalut nak kata apa dah. Macam tu. Siap dah. Nak kalut apa? Kan tetamu mai kalut-kalut tu kan. Okey, tetamu mai kita ni di rumah ni tak ada apa. Goreng hak ni je. Cepat, mudah, mantap. Macam tu. Okey, jom sekali lagi kita bersayang. Ni lah mi goreng basah-basah kita. Masuklah ni lah dah habis dah. Tak ada apa dah. Tinggal bersayang. Kacau. Okey, kacau-kacau siap dah lah. Okey, tinggal nak hidang, nak telan masuk perut je. Apa nampak tak? Basah-basah tu. Long sedap tu lah. Ya Allah, nampak? Macam tu. Ni lah kita punya mi goreng basah-basah tu. Okey. Buat basah-basah lagu ni baru berselera nak makan kan. Kalau kering kontang tu kan, Allah. Sama-sama kita pun jadi naik kering lah tengok. Macam tu. Okey, so siap dah. Tak ada apa dah nak buat. Tinggal nak cedok masuk dalam perut lah sekali lagi. Settle. Okey, kita panaskan minyak. Alah ni kita nak masak lah kita punya cucuk jagung tu. Okey, jemput-jemput masuk dalam kita punya minyak. Minyak kena banyak lah nak goreng cucuk minyak kena banyak. Lagu tu. Jemput lah masuk. Apa nak buat apa besar-besar rimbuk ke terpulang apa lah. Okey, jemput lah besar mana apa nak makan. Macam tu. Okey, bubuh saja sampai penuh belanga. Macam tu. Alhamdulillah siap dah kita punya mi goreng basah bersama kita punya cucuk jagung yang rangup di luar, lembut di dalam. Sirih hampa cucuk jagung ni kan lembut toing macam tu. Sirih apa kena buat macam mana Nano ajak ni. Insya-Allah sedap, Allah bagi sedap. Okey, sebab dia memang akan lembut gebu. Okey, dan mi goreng basah kita pula ya Allah tengok segoklah dia punya color pun kan. Nampak menyelerakan, insya-Allah Allah bagi sedap. Dan dia punya kelembapan pada mi dia tu basah-basah lagu tu nampak tak? Macam gitu. Allah. Sedap lah. InsyaAllah dia ada pedas-pedas, masam-masam, manis-manis sikit, masing-masing sikit. Cukup rasa lah. Kita kena gu lah dengan bersama kita punya telur. Macam tu. Baru mantap. Okay. So apa? Try lah no. Okay. So insyaAllah lah Allah bagi sedap. Okay. So macam biasa lah. Kita akan jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, save, like and share dengan adik-beradik. Okay. Orang-orang kampung. Macam mana kita nak buat cucuk jagung. Nak buat mi goreng. Okay. Bukan semua orang reti nak buat cucuk jagung dengan mi goreng. Jadi kita berkongsi-kongsi orang kata kita punya resepi macam tu, ambil ni sikit macam tu. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okey, so jumpa lagi dekat next video. Nak masak apa pula? Okey, masak apa? Jumpa lagi. Let's